Selepas 10 tahun, litar KLCC akan bergema kembali pada tahun 2026 bila mana MotoGP akan merasmikan MotoGP 2026 di KLCC pada Februari 6 dan juga 7 2026. Betul-betul dekat depan KLCC. Sejak daripada 1961 ni, MotoGP sebenarnya dia satu event sukan yang wajib ada di Malaysia. Setiap tahun dia bawa 100,000 penonton, 300 juta impak ekonomi, dan Malaysia menjadi muka depan di radar motorsport dunia. Dan kali ini Liberty Media melalui Dorna dia buat satu yang lebih gila. Kali ni dia pun nak buat perasmian MotoGP 26 dekat KLCC, dan racer MotoGP semua akan pusing keliling KLCC, dan ada grandstand dengan pit area akan dibina secara khas. Walaupun benda ni bukanlah satu race penuh, dia lebih pada demo race launch, tetap impact dia jadi sesuatu yang agak tinggi sebab dibawa oleh tim yang sama dengan Formula 1. Local business areas itu akan dapat limpahan ekonomi dan Malaysia akan jadi tumpuan dunia sepanjang 2 hari tersebut.